Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada para penonton kerana sudi bersama dengan kami dalam video pembentangan ini. Hari ini, kumpulan kami akan membicarakan satu topik yang sangat penting dalam konteks masyarakat pada masa kini, iaitu peranan generasi muda dalam memperkukuh kelestarian, etika dan peradaban negara. Kami daripada kumpulan 2 ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli pertama ialah Wang Zinong, diikuti oleh Chong Jia Hui, seterusnya Nur Aina Batrisya, saya sendiri Nur Amira Atika, kemudian Nur Syafida, turut bersama kami Nur Aisyah Mimi, seterusnya Siti Noraini binti Wahid, diikuti oleh Nur Alisha Syahira dan akhir sekali Nur Maisarah. Kami bekerjasama sebagai satu pasukan bagi menyiapkan tugasan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat sejahtera. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, nilai etika dan peradaban semakin berdepan dengan berbagai cabaran, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Pengaruh budaya luar, penyalahgunaan media sosial serta kemerosotan nilai moral boleh menjejaskan keharmonian masyarakat dan identiti negara. Oleh itu, video ini akan membicarakan tajuk generasi muda dalam memperkukuh kelestarian etika dan peradaban negara. Kami akan mengupas kepentingan bahaya atau nilai etika dan peradaban, cabaran yang dihadapi oleh generasi muda serta peranan mereka sebagai ejen penerus dalam membina masyarakat yang berakhlak, beradab dan seimbang antara kemajuan serta nilai kemanusiaan. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran dan memiliki tanggungjawab bersama dalam mengekalkan kelestarian etika dan peradaban negara. Pembentangan ini disediakan di bawah bimbingan Dr. Haliana binti Halim. Tujuan utama pembentangan ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan kesedaran tentang maksud etika dan peradaban. Yang kedua, menjelaskan peranan generasi muda dalam mengekalkan nilai moral dan budaya. Dan yang terakhir, menggalakkan amalan nilai murni dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Baiklah, untuk memulakan perbincangan kita, saya ingin bertanyakan kepada rakan panel kita, iaitu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan etika dan peradaban dalam konteks kehidupan seharian? Etika ialah prinsip, nilai atau peraturan moral yang menjadi panduan kepada tingkah laku manusia untuk menentukan apa yang betul dan apa yang salah dalam kehidupan seharian, sama ada dalam hubungan peribadi, sosial maupun profesional. Manakala peradaban pula merujuk kepada tahap kemajuan sesuatu masyarakat yang merangkumi aspek pemikiran, budaya, ilmu pengetahuan, sistem sosial, teknologi serta nilai murni yang diamalkan dalam kehidupan bersama. Maka, etika dan peradaban saling berkaitan kerana etika membentuk tingkah laku individu, manakala peradaban mencerminkan kualiti dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Etika yang baik akan melahirkan peradaban yang tinggi dan dihormati. Terima kasih atas penjelasan itu. Berdasarkan konsep tersebut, mengapa generasi muda sering dianggap sebagai tonggak utama dalam memperkukuh etika dan peradaban negara? Bagi saya, generasi muda memainkan peranan penting sebab kita adalah golongan yang paling aktif dan paling mempengaruhi masyarakat hari ini. Tingkah laku kita sama ada di dunia nyata ataupun di media sosial sebenarnya mencerminkan imej generasi muda dan imej negara. Jadi, bila kita beretika dan beradab, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan negara. Menarik pandangan tersebut. Namun begitu, dalam realiti semasa, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengekalkan nilai etika dan peradaban? Cabaran utama yang dihadapi generasi muda hari ini, khususnya mahasiswa, adalah isu kesihatan mental yang semakin membimbangkan. Berdasarkan kajian kami, majoriti pelajar mengalami simptom seperti gangguan tidur, perubahan emosi melampau dan penurunan prestasi akademik. Punca utamanya termasuk tekanan akademik, masalah kewangan dan pengaruh rakan sebaya. Jika tidak ditangani, ia bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan individu tetapi juga mengancam kelestarian etika dan peradaban negara kerana generasi muda yang sihat mental adalah tonggak masyarakat yang bertanggungjawab. Oleh itu, kesedaran psikosistematik dan pendidikan kesihatan mental perlu diperkukuh di semua peringkat. Jelas sekali cabaran tersebut tidak boleh dipandang ringan. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh generasi muda bagi mengatasi cabaran ini dan memperkukuh etika serta peradaban negara? Untuk merealisasikan
beretika dan berabadan dan tinggi. Tindakan generasi muda boleh menggunakan media sosial yang beretika. Keduanya adalah pemeliharaan adab dan sopan santun. Ketiganya adalah pelibatan dalam aktiviti kemasyarakatan. Keakhirnya adalah pendidikan bertulusan. Sebagai contohnya, generasi muda boleh menjadi pengguna bijak dengan tindakan menyebarkan beretika palsu atau menyentuh isu sensitif. Pengajaran utama daripada pembentangan ini menekankan bahawa generasi muda mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan kelestarian etika dan peradaban negara terus dipelihara. Penghayatan nilai moral, adab dan disiplin diri perlu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan seharian, termasuk dalam pergaulan sosial dan penggunaan media sosial. Sikap dan tingkah laku generasi muda bukan sahaja membentuk jati diri individu, malah mencerminkan imej masyarakat serta menjadi penentu kepada keharmonian dan kestabilan negara pada masa hadapan. Sebagai kesimpulan, kajian ini mempetik bahawa generasi muda merupakan tonggak utama dalam memastikan pelestarian etika dan peradaban negara. Walaupun tahap kesederhanaan terhadap nilai etika adalah baik, generasi muda masih berhadapan dengan cabaran seperti bergalung media sosial dan gaya hidup moden. Oleh itu, kerjasama daripada institusi pendidikan, keluarga dan masyarakat amat penting untuk membimbingkan generasi muda agar terus mengamalkan nilai moral dan etika dalam kehidupan seharian. Dengan penghayatan nilai etika yang berterusan, generasi muda mampu membentuk masyarakat yang berintegriti dan beriman kepada kemajuan negara. Terima kasih atas perhatian semua.